Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya berada di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar bagi menyaksikan suasana majlis bacaan tahlil serta iftar perdana yang menghimpunkan pensyarah, staf dan para pelajar dalam satu majlis yang penuh keberkatan. Program ini bukan sahaja untuk berbuka puasa bersama, namun untuk mengeratkan silaturahim di bulan Ramadan. Majlis ini bukan sahaja untuk memberi peluang kepada warga kampus berkumpul bersama-sama, malah memberi peluang kepada mereka untuk berkongsi pengalaman dan perasaan yang mereka ingin sampaikan. Maka, marilah bersama-sama dengan saya untuk temu ramah tetamu-tetamu kehormat. Baiklah, saya bersama Nazira binti Nazaruddin, YDP IPG KRM. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat. Bagaimana dengan saudari? Alhamdulillah, saya sihat juga. Baiklah saudari, saya mempunyai satu soalan yang ingin saya kemukakan, iaitu berdasarkan pandangan seorang pemimpin dan wakil suara pelajar, apakah kelebihan wujudnya majlis bacaan tahlil dan iftar perdana ini? Pada pendapat saya, kelebihan wujudnya iftar perdana dan tahlil pada hari ini adalah dapat mengeratkan hubungan serta ukhuwah bukan sahaja dalam kalangan pelajar tetapi dalam kalangan pensyarah juga, di mana adanya solat jemaah bersama dan buka puasa bersama. Bukan itu sahaja, kita sedia maklumlah bulan puasa ni bulan kita untuk mengumpul pahala. Jadi dengan adanya tausiah, selawat serta tahlil, kita dapatlah menambah pahala di bulan Ramadan ini.
Seterusnya saya bersama saudari Mimi iaitu wakil pelajar luar Kolej Kediaman. Sihat Mimi? Sehat, Alhamdulillah. Baiklah, saya mempunyai satu soalan kepada Mimi iaitu apakah perbezaan dan persamaan majlis bacaan tahlil dan iftar perdana yang telah diadakan ataupun sekarang ini? Pada pendapat saya, tiadalah perbezaan yang sangat ketara berbanding tahun-tahun sebelum ini. Tapi tahun ini kita dapat tengok bahawa kita dapat solat berjemaah dengan bersama pensyarah di Balai Kerapatan berbanding sebelum tahun sebelum-sebelum ini kita solat di Balai Islam. Jadi di sini kita dapat kelebihannya solat dalam keadaan yang lebih selesa dan keadaan ramai, keadaan seronok berbuka bersama-sama tu masih lagi sama seperti tahun sebelum-sebelum ini. Saya rasa itu sahaja. Baik, terima kasih saudari Mimi. Tidak lengkap jika saya tidak menyoalkan persoalan ini kepada wakil pelajar Kolej Kediaman. Maka pada hari ini saya mempunyai saudari Zulaika iaitu wakil Kolej Kediaman Perempuan dan saudari Syafil wakil Kolej Kediaman Lelaki. Baiklah, saya akan soal kepada saudari Zulaika dulu. Apakah perasaan untuk majlis bacaan tahlil dan iftar perdana pada hari ini? Perasaan saya disebabkan ini kali pertama saya berada di majlis iftar di IPG KRM. Dan saya rasa seronok lah sebab kita dapat solat berjemaah dengan rakan-rakan, dengan pensyarah. Lepas tu tadi makan pun makan bersama-sama. Secara tak langsung kita dapat meluangkan masa dengan rakan-rakan lah. Jadi saya gembira. Baiklah, saudara Syafil, bagaimana pula dengan pengalaman majlis bacaan tahlil dan iftar perdana di IPG KRM? Baiklah, pengalaman saya sama juga seperti saudari Zulaika di mana ini merupakan pengalaman pertama saya berbuka bersama rakan-rakan dan pensyarah dan warga IPG KRM di sini. Jadi saya rasa itu merupakan pengalaman yang sangat indah dan saya harap di tahun-tahun yang akan datang pun perkara ini akan berlaku lagi. Baik, terima kasih kepada saudari Zulaika dan saudara Syafil. Baiklah, saya bersama Datin Mastura binti Mohamed Berawi iaitu Timbalan Pengarah IPG KRM. Apa khabar Datin? Khabar baik. Baiklah Datin, saya mempunyai dua soalan yang saya ingin kemukakan. Boleh Datin? Boleh. Baiklah, soalan yang pertama merupakan apakah kelebihan IPG KRM dengan mengadakan majlis bacaan tahlil dan iftar perdana? Okey, banyak kelebihan yang kita dapat. Ya, satu daripada dia ialah kita dapat menjalin hubungan antara semua yang berada, semua warga yang berada di dalam IPG KRM ni. Terutama dia hubungan antara pelajar dengan pensyarah lah kan, dan begitu juga dengan staf-staf yang ada. Sebab penganjuran yang sebegini satu penganjuran yang besar untuk menghimpunkan hampir keseluruhan pelajar yang ada bersama-sama melaksanakan solat, kemudian makan bersama-sama dalam satu kawasan. Kita buat satu kawasan dan kita jadikan tempat ni satu tempat yang baik untuk kita berhimpun. Baik, terima kasih Datin. Soalan yang kedua merupakan apakah mesej yang ingin Datin sampaikan kepada warga IPG KRM? Okey, kepada warga IPG KRM, saya berharap penganjuran ini akan terus kita laksanakan dari semasa ke semasa, bukan sahaja dalam majlis ini tetapi mungkin nanti kita akan jumpa dalam program-program yang seterusnya. Dan tentulah tujuan utama dia adalah untuk kita merapatkan ukhuwah antara keseluruhan warga kita agar kita dapat hidup dengan harmoni. Pelajar-pelajar juga akan dapat satu panduan sebelum dia pergi ke sekolah. Jadi pelajar ini dia tahu macam apa perkara yang perlu dilakukan apabila mereka berada dalam alam pekerjaan nanti. Cakap belakang ni kita semua dapat
duduk bersama-sama kerana bukan selalu kita boleh berada bersama-sama dalam situasi yang begini, dan penganjurannya sebegini tahniahlah diucapkan kepada semua pelajar dan pensyarah juga kaki tangan yang ada kerana kita berjaya mengajukan iftar perdana ini, dan ini merupakan satu program yang sangat baik dan boleh dicontohilah oleh semua sama ada apabila kita masih berada di sini ataupun kita melangkah ke alam pekerjaan nanti. Baik, terima kasih Datin atas mesej yang disampaikan tadi. Maka warga IPG KRM bolehlah menitik beratkan terhadap mesej yang disampaikan sebentar tadi. Terima kasih Datin. Terima kasih juga kepada Adini yang hari ini sudi menemu ramah saya. Mudah-mudahan Adini pun akan berjaya. Amin. Terima kasih. Baiklah, saya bersama Dr. Haji Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar. Apa khabar Doktor? Khabar baik Ardini. Alhamdulillah. Baiklah Doktor, saya mempunyai 2 soalan yang ingin saya kemukakan kepada Doktor. Boleh Doktor? Boleh. Tak ada masalah. Baiklah, soalan yang pertama merupakan apakah maksud bacaan tahlil ataupun iftar perdana yang diadakan pada hari ini? Okay. Alhamdulillah. Jadi tahlil dan iftar perdana kita gabungkan serentak iaitu di mana-mana saja apabila bulan Ramadan ini tanpa iftar perdana, tanpa tahlil perdana dia tak lengkap. Jadi begitu juga apabila kita di IPG Kampus Raja Melewar mengadakan iftar perdana ialah menghimpunkan rakan-rakan kita, anak-anak semua untuk satu majlis, orang kata berkongsi rezeki, berbuka puasa bersama-sama. Itu dikatakan sebagai iftar perdana. Manakala tahlil ialah kita memberi peluang kepada rakan-rakan pensyarah, rakan siapa-siapa untuk orang kata kita membaca tahlil, mengingati pemergian saudara mara kita, keluarga kita yang telah pergi dahulu lah. Sangat lengkap ya apa yang doktor sampaikan sebentar tadi. Baiklah, soalan yang kedua merupakan apakah pesanan yang doktor ingin sampaikan kepada warga kampus untuk kebersamaan dalam bulan Ramadan? Alhamdulillah. Okey, jadi konsep kebersamaan ini perlu kita terapkan dari semasa ke semasa. Salah satu program yang kita buat inilah sebenarnya bukan mudah kita nak menghimpunkan semua pelajar, terutama yang pelajar daripada dalam, yang dekat luar. Jadi dengan cara macam ni seorang-orangnya kita dapat bersama-sama menikmati iftar, majlis buka puasa. Lepas tu kita solat jemaah maghrib disusuli dengan solat berjemaah isyak dan tarawih, kemudian kita tutup dengan witir kita dan akhirnya moreh. Itu kebersamaan. Kita nak kumpul ni bukan satu perkara yang mudah. Inilah peluang yang kita dapat amalkan, praktiskan, insya-Allah. Begitu juga dengan Adini dan juga anak-anak kita yang akan datang apabila berada di sekolah, praktiskan perkara ini. Kebersamaan itu penting di mana kita kongsi rezeki sama-sama, apa saja kita buat bersama-sama. Itu kata konsep kebersamaan itu. Baiklah, jawapan yang sungguh menarik dan amat lengkap dan lekat di hati. Terima kasih doktor. Sama-sama Dini. Okay. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa doktor. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.